Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tanbi khairil ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita jumpa sekejap petang ni. Kan? Sebelum kita buka puasa live kita petang ni. Kan? Dengan tajuk magnesium dan puasa. Kan? Apa nak cakap pasal magnesium dan puasa ni? Kan? Sebab kita nak faham apa antara benda yang penting dalam kehidupan kita ni. Salah satu mineral lah. Mineral yang dipanggil sebagai magnesium. Itu cerita dia. So magnesium ni datang apa? Magnesium tu apa? Ramai yang tak faham. Magnesium tu apa? Ada yang cakap makan magnesium rosak pinggang. Aduh, aku pening lah kan. Mana ada kan? Magnesium adalah mineral yang sangat penting. Magnesium yang sangat penting untuk kesihatan kita lah. Tak ada magnesium kita ni boleh mati pun main. Magnesium ni adalah satu essential minerals yang tanpa ni sebenarnya kita akan ada banyak masalah kesihatan. Dan banyak masalah kesihatan yang berlaku sekarang sebenarnya akibat kita kekurangan magnesium. So dari alam semula jadi ni, apakah sumber utama magnesium? Sumber utama magnesium sebenarnya daripada air. Air, magnesium tu mineral atau garam galian. Kan? Garam galian. Nampak tak? So, okey. Okey, sini. Sini pula. Sini. Okey. So, magnesium adalah satu garam galian yang essential for life. Tanpa magnesium kita akan dapat banyak penyakit. Sebab tu petang ni kita nak belajar macam mana nak faham kelebihan magnesium kepada kesihatan. Kan? Antara kepentingan utama magnesium sebenarnya ialah mengawal tekanan darah. Magnesium ni kita boleh ambil daripada makanan. Of course, makanan yang kaya magnesium contohnya sayuran, daun hijau, buah-buahan. Ini semua kaya dengan magnesium. Termasuk juga susu. Susu pun ada magnesium kan. Tapi kadang-kadang kita ni banyak sangat masalah kesihatan sampai kita ni keperluan magnesium tak cukup. Jadi kita perlukan suplemen magnesium tambahan. Dan ikut kajian terkini sebenarnya magnesium, kita ni masyarakat zaman moden ni mengalami kekurangan magnesium. So tak ada istilah terlebih magnesium tadi. Cuma magnesium ni dia datang dalam pelbagai bentuk lah. Dia ada magnesium sulfate kan, dia ada magnesium glycinate dan sebagainya. Tapi yang popular adalah magnesium glycinate. Itu dia. Okey. Lepas tu kita nak kena belajar sikit antara kelebihan magnesium yang lain. Dan apa-apa pun boleh ambil. Kita boleh ambil glycinate boleh, sulfate boleh, apa-apa pun boleh ada. Okey, garam saltik ada magnesium. Kebanyakan garam ada magnesium tapi jumlahnya sangat sedikit lah. So garam bukan sumber yang baik untuk magnesium lah kan. Garam ni kita lebih fokus pada potasium. Macam garam Himalaya ada sedikit magnesium lah kan. Magnesium ni lebih pada sayuran dan buah-buahan. Even pisang pun ada magnesium. Pada pisang tu makanan sihat kan. Ini pisang untuk dimakan apa merepek. Ini semua ni masalah ni, orang banyak merepek kan. Tak ada masalah nak makan pisang kan. Okey. Sebab magnesium tu ada benefit lain. Apa benefit lain selain pada tadi mengawal tekanan darah? Magnesium juga penting untuk bantu tidur yang nyenyak. Kalau orang ada kekurangan magnesium, penghasilan hormon untuk tidur dia menjadi kurang. Apakah hormon untuk tidur? Nama dia melatonin. Melatonin tu dihasilkan daripada amino acid ataupun protein. Protein yang akan pecah dari amino acid itu tryptophan. Dan akhirnya akan menjadi melatonin. Dan penghasilan melatonin memerlukan magnesium sebagai cofactor. Ini yang kena faham. Itu salah satu pengamalan magnesium penting untuk penghasilan secukupnya melatonin dalam tubuh kita. Dan melatonin itu penting untuk tidur yang sihat. So, sebab tu pengambilan magnesium penting untuk kawalan stres. So, orang yang banyak sangat stres kan,
Orang yang asyik tertekan dengan pelbagai masalah-masalah kesihatan yang ada ni kan, dia kena ambil magnesium. So it's not about boleh atau tak. Dia kena ambil magnesium. Orang yang stres banyak mesti mengamalkan magnesium sebab magnesium penting untuk kawalan stres, tidur yang nyenyak kan. Dan juga lagi satu kelebihan magnesium ialah dia menghilangkan sakit badan. Nampak tak? Badan kita boleh sakit-sakit kalau kekurangan magnesium. Sebab tu antara kelebihan bila orang ambil suplemen magnesium, dia akan hilang rasa sakit badan. Sakit badan tu panggil sebagai myalgia. Kalau badan yang korek panggil fibromyalgia lah. Ini semua ada boleh dikurangkan dengan pengamalan magnesium. Magnesium ni dalam bentuk macam ni contoh ni. Ini adalah salah contoh pengamalan magnesium yang kita boleh amalkan secara suplemen, iaitu ni ni kan, iaitu kita titiskan cecair magnesium ni dalam air minuman kita. Nampak? Kita titiskan, katalah 5 titis ke 10 titiskan. Kalau kita titiskan magnesium ni dalam air kosong biasa, air mineral tu kan, kita akan rasa air tu payau macam air zam-zam. Sebab tu, saya cakap tadi, antara sumber magnesium yang terbaik ialah daripada air mata air. Kan? Dan antara air mata air yang sangat popular, yang sangat powerful dalam dunia ialah air zam-zam. Sebab tu kalau kita minum air zam-zam, rasa dia macam payau-payau. Itu adalah magnesium dalam air zam-zam tu. Sebab tu Allah letak dalam air mukjizat macam tu. Maknanya penting magnesium ni. Itu saya kata tadi. Berdasarkan kajian yang ada, menunjukkan sebenarnya masyarakat zaman sekarang mengalami kekurangan magnesium. Dan punca-punca dia sebenarnya berkaitan dengan kita tidak mengambil buah-buahan dan sayuran-sayuran yang cukup. Ikut KKM sendirilah. KKM bagi laporan bahawa 95% penduduk Malaysia yang dewasa tidak mengambil sayuran dan buah-buahan yang mencukupi. Patutlah magnesium kurang. Patutlah dapat banyak penyakit. Sepatutlah hypertension makin banyak. Orang ada darah tinggi makin ramai. Kan? Ini yang kena faham. Nampak ni orang cikedi boleh minum tak? Oh, cikedi dah keluar dah. Cikedi dah datang lah. Geng-geng cikedi. Of course lah kan. Orang cikedi boleh ambil Celtic salt. Tapi kenapa kau Celtic salt? Banyak Himalayan salt is better. Saya lebih suka Himalayan salt berbanding Celtic salt sebab kandungan magnesium dalam Himalayan salt ada lebih baik lagi. Lebih tinggi sikit berbanding Celtic. Itu cerita dia kan. Okey. Tapi kalau nak lebih confirm magnesium, kita ambil air cecair macam ni. Kita panggil sebagai Vital Mac. Nampak tu? Vital Mac. Nampak tu? So magnesium adalah satu yang vital. Maksudnya apa? Tak ada magnesium boleh mati kau. Vital Mac. Okey, itu yang kena faham. Okey. So itu yang kita nak. Kita nak kena amalkan suplemen magnesium setiap hari sebab magnesium adalah antara mineral yang sangat penting. Dan apa kaitan dengan puasa? Sebenarnya kalau kita berpuasa, kita akan mengalami kekurangan mineral. Orang kalau puasa kan, dia akan kurang mineral. Antara ialah magnesium. Okey, itu kena faham. So kalau kita puasa, kita akan kurang magnesium, so kita kena ambil sebenarnya magnesium suplemen tambahan bila kita mengamalkan puasa. So dalam bulan Ramadan ni kan, dalam bulan Ramadan ni lagilah sebenarnya kita kena amalkan magnesium ni. Sebab membantu kita untuk puasa yang lebih sihat. Sebab pentingnya saya nak tengokkan kajian-kajian yang menunjukkan perkaitan antara magnesium dan berpuasa. Nampak tak? Sebab antara masalah orang yang berpuasa kan, dia kalau dia puasa kan, dia tak makan magnesium. Dia kalau lama prolong fasting daripada yang puasa-puasa yang panjang ni, dia boleh mengalami kekurangan magnesium. So kenalah amalkan magnesium. Kerana orang yang beramal kaedah low carb, high fat, dia mengalami juga dia panggil keto flu. Terutama orang yang buat ketogenic diet. Antara punca kenapa berlakunya keto flu adalah kerana kekurangan magnesium dan mineral yang lain. Cerita dia. So, sebab tu magnesium tu penting diambil semasa kita berpuasa ni. Jangan kita ambil tak endah. Apa tak? Kita ambil tak endah tentang pengamalan magnesium. Saya dekat sumber makanan dari apa? Magnesium.
sayuran, buah-buahan, terutama sayur daun hijau dan buah-buah macam buah pisang. Kan? Hampir semua buah ada magnesium lah, tapi ada buah pisang antara buah yang kaya dengan magnesium. Nampak tak? Ini yang penting untuk kita amalkan. Itu konsep dia. Okey. So apa lagi kelebihan magnesium? Kelebihan magnesium yang lain. Magnesium juga penting untuk mengurangkan masalah anxiety dan GERD. Ni yang paling ramai ni. Yang orang tanya boleh tak habis-habis ni kan. Ini semua geng-geng anxiety dan GERD ni. Kan? Anxiety dan GERD. Lepas tu kalau orang yang datang jumpa saya buat private session tu kan. Private session bersama saya tu, kalau dia ada masalah anxiety, memang saya akan bagi magnesium kepada dia. Kan? Sebab untuk kawal dia punya anxiety. Kan? Pisang bukan banyak potasium. Kau tu lah masalah. Limau kau separuh tiang. Kau ingat pisang tu ada potasium je. Orang cakap dia memang ada potasium, tapi dia juga ada magnesium. Belajarlah. Dia nak menyanggah orang pula. Ni Tok Guru cakap ni. Hai. Macam, yes, memang pisang ada potasium. Tapi dalam pisang potasium dia. Pisang macam-macam benda dalam tu. Sangat sihat. Vitamin komplit apa dengan serat, frukto, oligosaccharide ada dalam tu. Kau ingat potasium betul. Tu semalam tengok semalam lah cerita pasal potasium. Tengoklah balik. Kan? Pergi ni. Subscribe. Subscribe tu. YT. Tengok kat situ video-video kita. Dah cerita dah macam. Okay? So tajuk hari ni magnesium. Sebab tu aku cakap magnesium. Kau sibuk dah pisang potasium. Memanglah pisang potasium. Alah, macam dalam badan kau ada hati je ke? Kan? Ada juga jantung, ada buah pinggang macam tu lah. Allahu Akbar. Dia cakap, manusia ada buah pinggang. Manusia tak ada jantung Apa masalah kau ni? Inilah contoh-contoh dia kan. Cepat tau melompat. Belajar tak nak. Lepas tu dengar dulu cikgu cakap. Kan? Tak ada. Dia komen dulu sebelum dengar. Itu cerita dia lah. Kena hentak lah apa lagi kan. Okey. Itu nak faham So, apakah kepentingan sebenarnya kita mengamalkan magnesium? Lagi satu saya cakap tadi apa? Ingat. Boleh ulang. Yang pertama, pengawalan tekanan darah yang baik. Yang kedua, mengawal stres dan membantu tidur yang cukup. Yang ketiga sebenarnya, mengawal anxiety dan GERD. Yang keempat, magnesium kelebihannya adalah untuk kawalan glukosa darah yang baik. So, orang diabetes mesti beramal dengan magnesium. Penting. Barulah gula tu cantik kan. Kadang-kadang dia dah makan sampai 5 jenis ubat diabetes, injek insulin, tapi gula masih tinggi. Rupanya apa? Kurang magnesium. Itu cerita dia. Faham tak? Sebab apa? Sebab magnesium boleh membantu meningkatkan sensitivity insulin. Dengan cara tu sebenarnya akan menurunkan glukosa darah dengan lebih baik. Faham tak? Untuk diabetik bagus, untuk hypertension bagus. Satu lagi untuk bagus apa? Magnesium. Magnesium bagus untuk masalah sakit jantung atau cardiovascular disease. Maksudnya kedua-dua, orang yang ada masalah sakit jantung dan juga orang ada masalah stroke sangat sesuai mengamalkan magnesium. Setiap hari tak cukup dengan pemakanan kena makan juga. Sayuran dan buah-buahan kena makan. Sebab tu orang suruh makan sayur dan buah. Sebab inilah sumber magnesium yang baik kan. Susu pun ada magnesium juga. Yes. Dan kita boleh ambil suplemen macam ni. Sebab suplemen magnesium ada banyak bentuk. Ada bentuk pil, ada bentuk kapsul, ada bentuk drop, cecair drops, ada juga bentuk panggil magnesium oil. Kita boleh gosok dekat kita punya kulit supaya magnesium tu menyerap. Kalau ikut tu orang yang selalu lenguh-lenguh kaki ni. Kan makcik-makcik tua macam kan, dia lenguh-lenguh kaki, sakit-sakit badan. Cuba urut badan dengan magnesium oil. Mesti hilang ni macam baik punya. Apa tak? Macam mana nak order, aku pun dah lupa lah nak letak beg kuning. Ada kat produk Sekejap. Nanti boleh letak. Dia letak sekejap. Mana lah ada orang nak tanya order. Aku lupa lah bang. Tadi set up lupa nak letak magnesium. Sekejap, mana dia. Ni yes, ada. Magnesium dalam bentuk magnesium oil spray. Bagus untuk lenguh-lenguh badan, sakit-sakit badan. Boleh tu kaedah dia. Okey. Tu dia yang ada. Dia tak ada. Okey, kita tu. Tu dah letak dah. Okey. Tu.
Dia ada. nak beg kuning. Letak beg kuning. Okey. Apa lagi kelebihan magnesium? Magnesium bagus untuk orang yang selalu kena headache. Sakit kepala kau jangan nak makan ubat tu je. Kau nak sebut dalam ubat tu kan. Asyik makan ubat sakit kepala tak ada. Cuba ambil magnesium macam hilang dah sakit kepala. Yes. Hilang ubat sakit. Hilang sakit kepala bila mengamalkan magnesium. Sebab antara punca-punca berlakunya migraine ialah kekurangan magnesium. Okey, terima kasih. Siapa yang beli kat TikTok tu, terima kasih banyak-banyak. Okey, insya-Allah. Kalau nak kurangkan mengantuk dalam puasa ni macam mana? Itu tengok live sebelum ni lah, saya dah cerita pasal tu. Mana benda tu? Energy booster. 5 minit je. Okey, 5 minit lagi. Oh, suruh prepare 5 minit. Kan, kalau nak kurangkan mengantuk, ambil MCT sawit ataupun boleh ambil neolorin. Okey? Magnesium boleh juga, tak ada masalah. Boleh ambil masa puasa, tak ada hal. Okey? Apa lagi yang bagus magnesium? Kan? Dia bantu untuk kekuatan tulang dan otot dan tendon, urat-urat. Orang selalu tua ni sakit belakang lah, sakit pinggang lah, sakit peha, sakit lutut. Cuba ambil magnesium oil tu, gosok. Dia tengok hilang. Maknanya kau memang kurang magnesium tu kan. Yang best ni magnesium ni, kita spray kat mana-mana bahagian kulit pun boleh. Tapi biasa kita letak kat tempat yang lenguh lah. Kalau kau lenguh kat kaki, spray kat kaki. Kalau lenguh kat tangan, spray kat tangan. Kan? Jangan spray kat muka kan. Pelik lah rupa kan. Spray kat kaki, kat tangan boleh lah. Kat belakang boleh, kat perut boleh, kat mana-mana tempat kita boleh letak. Tak masalah. So, the best thing buat magnesium oil, dia boleh meresap melalui kulit. Salah satu suplemen yang special sikit, dia boleh masuk melalui kulit. Sebab tu ada kaedah yang mana dia panggil apa nama tu, dia rendam kaki dalam air magnesium. Kan? Magnesium sulfate sebenarnya. Epsom salt nama dia. Itu pun salah satu cara nak dapat magnesium lah secara kulit. Maksudnya rendam kaki, atau ada orang berendam betul. Dia duduk dalam bathtub tu, dia berendam air tu, dia letaknya Epsom salt, rendam. Ini cara-cara yang nak dapat lah. So bagus lah. So, kalau you sakit-sakit badan, lengur-lengur, rasa letih, apa, macam manis tak cantik, gula masih tinggi kan, tekanan darah masih tinggi, why not try ambil suplemen magnesium? Itu mungkin anda mengalami. Memang kajian menunjukkan orang ada diabetes selalu kurang magnesium. Kan? Memang lah. Orang ada hypertension juga kekurangan magnesium. Nampak tak? Orang yang ada selalu sakit kepala, migraine juga kekurangan magnesium. Itu penting magnesium. Kan? Dan sebenarnya yang mineral yang lebih penting kan, ialah magnesium berbanding kalsium. Tapi selalunya kalau cakap pasal mineral, dia sibuk kalsium. Oh, kuat tulang, kalsium. Salah. Untuk menguatkan tulang, yang paling penting adalah magnesium. Lepas tu ada suplemen di luar yang jual kalsium, magnesium. Calmac. Kalsium, magnesium. Jadi kalau combine kalsium dan magnesium baru bagus. Tapi kalau ambil kalsium semata-mata, tak bagus sebab dia boleh meningkatkan risiko calcification atau batu karang. Itu cerita dia. Lepas tu tak bagus ambil suplemen kalsium semata-mata. Terutama kalsium karbonat. Itu tak bagus kan. Ambil magnesium. Ada satu lagi kelebihan magnesium, dia bagus untuk fungsi otak. Dia boleh mencegah masalah neurodegeneratif macam Alzheimer's disease, Parkinson's, demensia, nyanyuk kan. Mengamalkan magnesium dalam bentuk yang sesuai untuk otak, dia panggil magnesium threonate. Itu suplemen dia. Magnesium threonate. Okey. Orang ada skedi boleh ambil magnesium? Of course, lagilah kena ambil. Sebab bila ada skedi memang magnesium kurang. Faham tak? Lagilah kena ambil. So orang skedi pun boleh ambil magnesium. Of course. Kena ambil dengan pemakanan sihat yang lain lah kan. Sebab tu yang sibuk selalu kalau skedi, potassium tak ambil. Tapi magnesium tu penting. Itu kena faham. Dan yang best part sebenarnya magnesium ni tak ada apa-apa side effect yang berbahaya. Senang kan. Dan juga magnesium penting untuk fungsi saraf dan otak yang saya sebut tadi. So orang yang selalu kebas-kebas tangan kebas, kaki kebas, orang diabetik ni orang diabetik. Patut cakap orang diabetik selalu kurang magnesium. Dah tangan kau kebas, kaki kau kebas kan. Sebab tu amalkan magnesium macam contoh yang ni lah. Ni dia. Vital-Max. Sebab tu kita taruh tajuk ni, produk kita panggil Vital-Max. Vital-Max ni vital for life. Magnesium is vital for life. So kalau kita tak ada cukup magnesium, kita akan dilanda banyak penyakit, antaranya lah diabetes.
hypertension, sakit jantung, kanser dan sebagainya. Apa dia kena faham kan. Dan juga sakit-sakit otot dan sebagainya, ini boleh dikurangkan dengan pengamalan magnesium. Magnesium boleh reverse buah pinggang. Kau ingat senang nak reverse buah pinggang makan magnesium baik. Ingat apa? Kita jual apa? Produk apa? Ada. Nak reverse buah pinggang bukan semudah itu, Cik Kak oi. Cik Abang oi. Cik apa nama tadi tu kan? Tak ada ambil magnesium baik buah pinggang, tak ada. Tapi orang sakit buah pinggang memang memerlukan magnesium. Faham tak? Kan orang kalau masalah buah pinggang memanglah urea kreatinin dia tinggi. So kalau nak turunkan urea dan kreatinin, kita bantu pemulihan buah pinggang. Sebab tu kita tengok apa punca buah pinggang rosak. Majoriti punca buah pinggang rosak adalah kerana diabetes. So kita kena buat amalan low carb high fat diet dan intermittent fasting untuk memulihkan diabetes. Itu kaedah dia. Faham? Bukannya mengharapkan ada buat apa produk magic, produk suplemen apa yang special makan ping baik. Memang tak adalah. Itu saja kan. Saya sudahi saya punya live ni kan. Sekejap cukup lah. Nak buka dah ni. Nak doa jangan lupa. Doakan saya dan jangan lupa subscribe, like dan share semua social media saya. TikTok, YT, FB, X, IG, semua ada. Kan? Semua saya letak video saya untuk kita sama-sama belajar ilmu pemakanan yang betul. InsyaAllah. Kena ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berurusan. InsyaAllah. Kita jumpa lagi dalam live yang akan datang. Saya sudahi live kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao, ciao. Selamat berbuka. Doakan saya insya-Allah. Bye. Sini. Ciao. Ciao.